Hari Jumaat dekat sekolah. Lepas subuh mesti akan pilih baju nak pakai yang mana satu. Amirul akan ayun kedua pasang suruh pilih. Plain ke nak bercorak? Dua baju kurung ni dari Al-Zahari. Nana ambil yang plain je lah. Yang Nana pakai ni size S. Kalau make up pakai tudung, jom pergi sekolah. Sampai je sekolah. Cantik baju. Cantiknya. Cantik baju ni. Kali dia gold. Ganda dia warna dia. Corak dia pun cantik. Sebab kita ni jarang bersiap. Bila bersiap, Cantiknya baju teacher. Macam teacher pun cantik. lepas kelas kita pergi bilik guru sebab ada potluck. Potluck hari ni Nana order Vietnam roll daripada follower kat IG. Dia kasih dengan kuah tau. Yang kedua Nana order mi goreng juga. Ni pun Nana DM dekat IG dengan epok-epok dengan kek batik. Selfie satu kali. Dia punya mi goreng memang sedap basah. Kek batik dia pun sedap. Memang betul-betul rezeki Jumaat. Makanan meriah. Guru besar pun datang tau bawa buah-buah. Ada banyak sangat kuih cikgu ni bawa. Ni paling favourite. Pas makan kita sambung masuk kelas balik. Cantik cikgu hari ni. House got more cats, but his house got the most. Habis second class masuk kelas ketiga pula. She had a basket full of pastries. Habis kelas sambung balik makan. Jumaat paling Nana happy sebab tak banyak kelas. Sebelum budak-budak balik, Nana bagi sikit mi goreng dekat anak-anak murid Nana. Pandailah diorang kongsi. Settlekan lesson plan, print PPT, akan kerja-kerja sekolah sebelum balik. 12.30 dah boleh balik. Memang syok hari Jumaat. Happy weekend. Bye.